anda bercita-cita nak jadi guru kos di bawah KPM? Tunggu dulu. Sebelum anda bersemangat nak isi borang permohonan tu, ada satu nombor je yang sangat penting. Nombor ni boleh jadi penentu sama ada impian anda tu tercapai ataupun terkandas dari awal lagi. Mesti ada yang tertanya-tanya kan? Betul ke saiz badan aku boleh halang aku jadi cikgu? Kedengarannya macam tak patut kan? Tapi jangan risau, dalam perkongsian kali ni, kita akan tengok sama ada ia betul-betul satu penghalang ataupun sebenarnya cuma satu syarat yang kita kena faham betul-betul. Okey, kita terus kepada jawapannya. Inilah dia, nombor ajaib yang kita cakapkan tadi. 18.5 hingga 32.5. Ya, inilah julat indeks jisim tubuh atau BMI yang KPM tetapkan. Kalau nombor anda jatuh di luar julat ni, permohonan anda mungkin tak akan dipandang langsung. Jadi, apa sebenarnya BMI ni? Senang cerita, ia macam satu formula standard untuk kita cek adakah berat badan kita ni sepadan dengan ketinggian. Penting untuk tahu, ia bukan soal cantik atau tak, tapi lebih kepada satu petunjuk awal tentang tahap kesihatan kita. Baik, sekarang kita masuk bab pertama. Kenapa nombor ni penting sangat? Senang je jawapan dia. Sebab inilah penapis pertama dan yang paling kritikal dalam seluruh proses permohonan anda. Dan yang ini tolong dengar baik-baik. Syarat BMI ni dia bukan sekadar cadangan tau. Dia adalah penjaga pintu yang pertama. Kalau anda tak lepas syarat ni, sijil ijazah kelas pertama anda tu pun mungkin tak sempat nak ditengok. Ia adalah satu kewajipan, bukan pilihan. Sebenarnya, BMI ni cuma salah satu daripada 3 kriteria fizikal utama yang KPM pandang. Cuma bayangkan ia macam satu senarai semak kesihatan. Pertama, BMI mesti okey. Kedua, umur kena bawah 40 tahun. Dan ketiga, yang paling penting, anda mesti sihat. Sihat dari segi badan dan juga mental, tanpa sebarang penyakit kronik. Okey, soalan yang lagi besar. Kenapa KPM ni serius sangat pasal BMI? Adakah ni satu bentuk diskriminasi atau ada sebab yang lebih mendalam di sebaliknya? Jom kita siasat. Nah, ini satu petunjuk yang menarik. Syarat BMI yang ketat macam ni sebenarnya bukan untuk semua jawatan dalam kerajaan. Ia sangat spesifik untuk jawatan-jawatan tertentu dan ini dah bagi kita hint tentang sebab utamanya. Cuba tengok perbandingan ni. Untuk jadi guru kos, julat dia agak luas kan? 18.5 hingga 32.5. Tapi bandingkan pula dengan jawatan beruniform, macam inspektor polis, jauh lebih ketat. Ini jelas tunjukkan KPM bukan tengah cari atlet Olimpik. Tapi mereka ada kriteria khas yang memang sesuai untuk tugas seorang pendidik. Dan inilah dia puncanya. Inilah jawapan dia. KPM bukan cari robot yang pandai sampaikan ilmu semata-mata. Mereka cari seorang contoh teladan, seorang role model, seseorang yang bukan je cerdas akalnya, tapi juga sihat tubuh badannya untuk harungi cabaran mengajar setiap hari dan jadi inspirasi pada anak-anak murid. Okey, cukuplah cerita pasal kenapa. Sekarang, jom kita jadi lebih praktikal. Macam mana nak tahu nombor BMI anda sendiri dengan tepat? Mudah je, saya akan tunjukkan caranya satu persatu. Formulanya simple gila. Ada 3 langkah je. Pertama, timbang berat dalam kilogram. Kedua, ukur tinggi dalam meter. Lepas tu, darabkan nombor tinggi tu dengan dirinya sendiri. Dan akhir sekali, ambil berat tadi tu, bahagikan dengan jawapan tinggi yang anda dapat tadi. Senang kan? Pening sikit. Tak apa, jangan risau. Kita tengok contoh ni. Katakan berat anda 70 kg dan tinggi pula 1.65 meter. Jadi pengiraannya ialah 70 bahagi dengan 1.65 darab 1.65. Tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan 25.7. Itulah BMI anda. Okey, dah dapat nombor anda. Sekarang, jom rujuk jadual rasmi dari KKM ni. Kalau BMI anda 25.7 macam contoh tadi, ia jatuh dalam kategori lebih berat badan. Tapi, jangan panik. Untuk permohonan guru COS, nombor ni masih dikira selamat sebab ia masih lagi di bawah had maksimum 32.5. Jadi, anda masih layak. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian paling akhir. Anda dah tahu nombor BMI anda dah tahu apa maksudnya. Jadi apa nak buat lepas ni? Semuanya bergantung pada 2 perkara, jujur dan bersedia. Ini adalah amaran keras ya.
Kalau lepas kira, anda dapati BMI anda lebih dari 32.5, tolong jangan sesekali cuba tipu dalam borang permohonan. Akibatnya sangat jelas dan muktamad, permohonan anda akan terus ditolak. Serta-merta, tiada belas kasihan. Dan biar saya tekankan sekali lagi guna petikan rasmi ni, calon yang melebihi had BMI ini tidak akan dipertimbangkan langsung untuk panggilan temuduga. Faham kan? Ini bukan cadangan, ini peraturan. Tak ada ruang untuk merayu. Ia hitam dan putih. Jadi kesimpulannya, saringan BMI ni, ia bukan pasal nombor atas penimbang semata-mata. Ia sebenarnya cerminan kesediaan anda secara keseluruhan. Persoalan sebenar yang KPM nak tanya bukanlah berapa BMI awak, tapi soalan yang lebih dalam. Adakah awak benar-benar bersedia dari segi fizikal dan mental untuk pikul tanggungjawab yang sangat besar sebagai seorang teladan untuk generasi masa depan? Jawapan tu ada pada diri anda sendiri.